ke-14 PRU14 menjadi waktu terbaik buat Barisan Nasional BN untuk bangkit semula dan mendapatkan kembali kepercayaan pengundi Cina. Naib Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu setiap parti komponen BN memainkan peranan, tugas dan tanggungjawab untuk bersama-sama meruntuhkan empayar DAP. Tugas dan tanggungjawab kita dalam UMNO dan parti-parti komponen yang lain membantu calon BN yang diwakili oleh MCA. Kepimpinan MCA, ahli-ahli MCA, DNA MCA, tolonglah calon-calon UMNO. Tolonglah calon parti lain. Di sini saja happy-happy, kalau dari tempat lain tak tolong, tak boleh. Kenapa saya cakap itu? Inilah ketikanya zaman DAP akan berhubung dan empire DAP akan pecah, dinasti Lee akan runtuh. Inilah kebangkitan semula MCA dan gerakan untuk menguasai semula hati-hati orang-orang Cina. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Kota Melaka di Hotel Mahkota Bandar Hilir. Turut hadir Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun yang juga Ketua Menteri, Ketua UMNO bahagian Kota Melaka Datuk Wira Latif Tan Bici dan lebih 500 perwakilan membabitkan 65 cawangan bahagian itu. Katanya pengundi-pengundi Cina seharusnya berhenti dari terus menjadi mangsa penipuan janji-janji kosong DAP. Saya menyuruh orang-orang Cina, pengundi-pengundi Cina di Malaysia ini cukuplah. Cukuplah ditipu oleh DAP. Ini masanya PRU ke-14 patah baliklah kepada dunia. DE12 dan DE13. Orang Cina kata, ini kalilah kerana terpengaruh dengan DAP, ini kalilah. Ya, ini kalilah kita hancurkan mereka. Dalam waktu itu, beliau turut menyeru semua kepimpinan parti untuk memberi tumpuan terhadap persiapan PRU14.